Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC menubuhkan pasukan petugas khas berhubung isu 7 pemain warisan Malaysia yang dikaitkan dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta siasatan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Suruhanjaya itu dalam kenyataan memaklumkan penubuhan pasukan itu bagi menjalankan siasatan menyeluruh terhadap aspek integriti, tadbir urus dan pematuhan prosedur dalam pengurusan serta pengesahan dokumen pemain-pemain berkenaan. Pasukan petugas khas itu akan diketuai oleh Timbalan Pengerusi EAIC, Datuk Prasad Sandosham Ibrahim bersama ahli-ahli Suruhanjaya Datuk Siti Zainab Omar, Datuk Seri Yusof Ismail dan Datuk Ong Lam Kiat serta pegawai-pegawai kanan daripada bahagian operasi EAIC. Suruhanjaya itu juga memohon kerjasama penuh semua agensi dan pihak berkaitan sepanjang proses siasatan dijalankan, memandangkan isu ini melibatkan kepentingan awam dan integriti negara di peringkat antarabangsa. Pada Isnin, Jawatankuasa Rayuan FIFA mengekalkan hukuman yang dikenakan oleh Jawatankuasa Tata Tertib Badan Induk itu terhadap FAM dan 7 pemain warisan atas kesalahan berkaitan pemalsuan dokumen di bawah Artikel 22 Kod Disiplin FIFA. Susulan itu, FAM diarahkan membayar denda kira-kira 1.8 juta ringgit, manakala setiap pemain didenda sekitar RM11,000. Ketujuh-tujuh pemain berkenaan turut digantung selama 12 bulan daripada aktiviti berkaitan bola sepak. Dewan Rakyat pada Selasa